Aku tak faham macam mana apabila kerajaan yang ada sekarang ni, sejarah kalau hang tengok, mereka sama-sama pegang saja jawatan. Ni tanda kata mereka boleh buat. Sama-sama mereka pegang saja jawatan dulu, PH 1.0. Apa mereka buat? Hapuskan Sting. Tu hak yang duk ligan geng-geng dadah duk polis kat bahagian tembak. Geng-geng toke-toke, pengedar-pengedar. Lah ni Sting tak ada. So dadah ni bermaharaja rela. Sekarang lah. Sebab pasukan tu dah dihapuskan. Lepas tu, kalau dari segi apa yang kita pandang dan kita tengok, senangnya hang buat keputusan. Why not untuk isu mabuk ni, hang ambil satu keputusan. Siapa yang accident melibatkan mabuk ni, ambil satu tindakan yang paling keras. Bagi mampu bang lah. Buat lagu tu lah. Pasal apa tak boleh? Hang hapuskan pasukan Sting tu dalam sekelip mata saja, boleh. Dengan alasan kata, kita dah buat kajian, ni kita dah ada D7 lah, kita ada unit ni. Tapi untuk bab mabuk ni, pasal apa? Sedangkan kalau ikut hang baca lah buku perlembagaan dalam Malaysia ni, akta yang ada, kalau ikut mabuk ni, dia kena di rumah lah. Hang bukan boleh beli minum di kedai, lepas tu hang balik hang bawa aita, lepas tu hang belah orang kan. Tu kata kita ni kadang-kadang nampak tu macam cerdik lah, tapi mengambil tahu tu tak mau. Benda dah terbukti lah. Sepatutnya benda ni hang ambil satu tindakan yang paling cepat. Ni dah duk buat pakak, sekok-sekok duk buat pakak. Pasal apa? Aku pun tak tahu. Kadang-kadang bila ada rakyat yang mulut mereka ni jahat sikit kan, bukan jahat lagu mana, geram, dah bangang sangat, ada share kot, mereka kata lagu tu lah, hang ni ada share kot, nak haram weh, lagu tu lah mereka kata. Jadi pihak yang duduk di kementerian tu jangan panas lah, nak panas nak samban mereka. Dah hang tu lembu, bangang, weh, accident mabuk ni sampai mati orang. Anak yatim ada berapa orang, balu ada berapa orang, kesusahan keluarga tu. Ni macam isu baru ni, bila Pak keluar nak pergi selesaikan sekolah anak, kesian tu. Hang tengok dalam video tu terbang, menteri tak boleh nak ambil tindakan lagi daripada hari tu sampai keluar wrong way atas jalan. Dia boleh buat one way orang tengah duk main, dia pergi patah balik. Padahal mabuk. Video pun tunjuk kata mabuk. Semua bukti dah jelas dah. Tiba-tiba keluar keputusan OKU. Babi lah. Sebab tu kita kata, kalau ada kebun, jangan ambil babi jaga kebun. Takut anak cucu tak masa hasil. Ni hampa ambil babi jaga kebun, anak cucu tak masa hasil.